Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 9. Kat mana? 6 baris daripada atas. Bermula. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula makna iradah itu iaitu sifat yang menghasilkan dia sifat dengan dia sifat tertentukan dengan setengah barang yang harus baginya dengan baginya bagi mumkinat, dan makna tertentu merajihkan, merajih ni menguatkan setengah yang harus atasnya, atas mumkinat, atas setengah yang lain. Atas setengah ni atas setengah daripada yang harus, yang lainnya yang lain daripada yang tertentu. Bermula yang harus atas sesuatu itu, iaitu mumkinat, iaitu wujud dan adam, dan maqadir dan sifat, dan sekalian zaman, dan sekalian tempat, dan sekalian panca indera. Maka mungkin itu harus atas wujud dan adam. Maka menentukan dia mungkin dengan wujud tiada adam, memberi bekas iradat, dan mengadakan itu iaitu memberi bekas kudrat padanya pada mengadakan. Mungkin setengah daripada kita tak faham. Tak? Bahasa lama, bahasa lama. Kalau faham alhamdulillah lah. Jadi bicara tentang iradat. Dia kata iradat ni sifat yang berkait dengan nak menentukan tentang makhluk ni. Mungkinat ni makhluk tu lah. Benda yang boleh ada, boleh tak ada, boleh berlaku, boleh juga tidak berlaku, dipanggil mungkinat. Tak? Hujan esok hari, mungkinat lah, boleh jadi turun, boleh jadi tak. Lusa pula kemarau, boleh jadi dan boleh jadi tidak. Itu contoh mungkinat. Jadi bila sebut Allah bersifat dengan iradat, iaitu maksudnya Allah menentukan esok tu hujan ke tidak, lusa kemarau ke tidak, tulak tu kita sihat ke tidak. Ni semuanya ketentuan Allah dengan sifat iradat. Hak tu nak cerita. Tengok ibarat kitab memang payah, tapi nak khabar benda mudah dia gitu. Jadi kita ni mungkinat ni dia tak lari daripada dua benda. Ada atau tak ada. Sihat atau sakit. Miskin atau kaya. Senang atau susah. Menangis atau gembira. Tak, cuma bahasa kitab lama ni dia mengikut trend orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu ni inilah ibarat bahasa kitab ni. Jadi kita ni yang kurang cakna dengan ibarat-ibarat kitab ni, jadi payahlah bunyinya. Tak. Sebab tu dia kena terjemah supaya dipermudahkan lagi Kitab bahasa Jawi lama ke Jawi baru ke, tentang tauhid lah, bahasa Urdu ke Jepun ke, semua tujuan nak memberi ilmu kepada manusia supaya mentauhidkan Allah. Itu saja. Cuma cara pengarang masing-masing. Kita tak boleh nak pertikai lah. Yang kita nak marah ni orang yang mengarang ilmu-ilmu untuk menyesatkan orang. Itu baru tak kena. Jadi kalau kita tak faham, kita tanya. Jadi di antara yang berkait dengan iradat ni perkara-perkara mungkinat, iaitu wujud dan adam. Wujud ni maknanya ada. Adam tak ada lah. Adam dengan Ain, bukan Adam dengan Allah. Tu Nabi Adam. Adam tak ada. Ada dengan tak ada tu adalah semua kehendak Allah. Tak? Kita kahwin, kita ikhtiar nak dapat cahaya mata. Tak? Tuhan pun izin. Ada cahaya mata. Ada tu wujud lah. Tuhan tak izin. Adam tu tidak wujud lah. Tak cakap nak berobat. Tak? Nanti semua tu iradah Allah. Jadi kita ikhtiar dah, dan kita juga ada iradah, tetapi iradah Allah mengatasi segala iradah makhluk.
hak tu tauhid kita. Jadi bila kita faham tentang ilmu tauhid, tidak ada suatu perkara pun kita marah kepada Allah. Marah pada makhluk tak ada masalah. Jangan marah kepada Allah. Ada kata tak boleh marah ke makhluk pun. Tak betul. Dia Tuhan jadikan sifat marah ni mesti ada dalam tiap-tiap individu muslim. Mesti ada sifat marah. Kerana marah ini tidak dipakai pada tokoh-tokoh yang tertentu. Umpama dalam peperangan tak ada sifat marah, lemah lembut dengan orang kafir. Orang kafir nak tetak kita pun buat slow tepi dengan tangan berak tembok kita dulu mampu kah. Dia kena ada sifat marah, sifat bekeng. Orang curi harta kita marah, kita kejar apa semua tu lain. Orang tak ikut kata kita tak marah. Anak kita tak ikut kata kita kena marah. Marah tu tekah-tekah. Ada orang kata tak, semua kena tak boleh marah belaka. Tak betul tu. Ulama lama dah pesan, tu adalah tak betul. Maqadir ni maknanya ukuran-ukuran yang tertentu. Bila anak kita lahir, masa belum lahir lagi tu, baru 4 bulan, katakan pregnant, mengandung. Bila beranak kayak gini, dia boleh pergi belaka segala maqadir. Nak we to bake 4 kilo boleh, 3.8 boleh, 2.7 boleh belaka lah. Dah tiba-tiba 4 kilo. Siapa yang tentu tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu bukan Messi. Allah. Tu maqadir. Dan sifat anak yang akan lahir kat gigi. Ataupun kita di esok hari, sifat hari ni berlain, esok lain pula. Tengok contoh anak yang akan lahir dah, sifat dia maknanya bekeng ke, lemah lembut, nana, duduk diam, gelepar. Sifat dia harus belaka. Jadi semua telah dipelangkan oleh Allah. Pelang ni bahasa baru, iradah tu bahasa lama. Semuanya ketentuan Allah. Jadi memang kita berhajat nak dapat apa yang terbaik di dalam kehidupan. Kita nak anak kita lulus cemerlang, dapat 9A. Tapi dah Allah Ta'ala mengatasi kehendak makhluk, dapatlah 5E. Umpamanya 5E 4D. Nampak gua ni. Itu semua tu kita kena balik kepada iradah Allah. Cuba dah tak boleh juga. Dah mecok. Bak ngaji dah. Itu. Kalau kehendak kita mesti luluh, hebat kita pada Tuhan. Semua yang kita nak dalam hati mesti berjaya. Sedap gamak. Firaun tak boleh gitu. Raja yang paling besar, dia nak menyeberangi iradat Firaun ni. Dia nak seberang selamat sampai ke seberang Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa AS dan Bani Israel. Ke dalam hati Firaun nak sampai tengah jalan tu biar tutup laut. Yang kita fahamnya, memang Firaun hatinya, kehendaknya, iradatnya nak lepas. Tetapi iradatullah mengatasi iradat makhluk. Allah nak sampai tengah jalan saja. Maka apabila Allah berkehendak, dia mesti jadi. Tetapi ingat, Allah tidak menyuruh perkara yang tidak baik. Allah tak nyuruh jadi kafir. Allah tak nyuruh buat maksiat. Allah tak suruh sembah berhala. Tetapi kehendak Allah lebih dulu mengatasi segala-galanya. Maka Firaun mati dalam kafir. Allah suruh Firaun beriman. Dalil, dihantarkan 2 orang rasul. Seorang nama Musa, seorang nama Harun alaihi wassalam. Allah perintahkan kepada Nabi Musa dengan Harun, ya Musa, munggilah ke Firaun tu, dakwah ke dia, kerana dia melampau sangat. Maknanya Allah ni suruh Nabi Musa, yang ini dia suruh Firaun tu melalui Nabi Musa, Nabi Harun, supaya beriman. Tetapi azali lagi kehendak Allah, mati Firaun di dalam kufur. Kita tak boleh nak pertikai apa-apa. Dia gitu. Kan dia kata, izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Firaun. Dia tagha, teruk ni, melampau batas. Pergi buat apa? Pergi supaya berkata yang elok. Dakwah dia supaya jangan sembah berhala, sembah Allah. Ijtanibut taghut. Tinggalkanlah taghut. Tinggalkan berhala. Tu kata-kata Nabi Musa kepada Firaun. Siapa suruh kata gitu? Allah suruh. Tetapi dah jangan mati sesak kau tak beriman, kerana iradah Allah yang qadim lagi azali. Lepas tu masalah iradah, qada dan qadar, beriman sudah, jangan periksa.
Nak, macam mana Tuhan kehendak pula padahal dia pergi suruh beriman. Dah kalau dia suruh beriman, apa pergi kehendak suruh mati kufur? Tak usah cara tu. Nak, kabadakang masalah qada dan qadar, masalah roh, jangan cakap banyak, jangan korek-korek. Tuhan larang. Masalah zat Allah, jangan cara. Beriman sudah. Dia tiap-tiap benda pun dia ada benda, jangan cara. Ada. Dalam rumah, anak kita dengan anak jiran, anak kita bebas tak masuk dalam rumah? Rumah kita sendiri. Cikgu, bebas tak? Anak jiran? Tak bebas. Tapi bebas anak kita, ada tak tempat yang tak boleh cara? Ada tak dalam rumah? Ada. Kalau cara boleh sakit tak? Dia mesti ada gitu. Dalam pejabat, dalam ni, dalam bank, dalam kilang, walau jawatan apa, hak ni tak boleh cara. Ni kita tak? Masalah roh. Kulli roh min amri rabbi. Katakan roh, kerjaan Tuhan. Jangan nak korek banyak-banyak. Boleh sakit. Tak? Cakap sikit-sikit boleh bak roh. Qada mu tahu. Qada kita tak? Kita beriman sudah. Tuhan telah tentukan. Tak? Telah hukumkan. Banyak mana berlaku. Sekian ribu bulan berlaku. Tak? Beriman sudah. Dia ada benda hak dia suruh cara pula. Tu tak mau cara. Nak, kehidupan kita ni macam mana nak memperbaiki kehidupan, macam mana nak membenteraskan kemiskinan, tu suruh cara tu. Nak, tak mau cara. Nak cara zat Allah, lepas tu pening. Nak, dia pening kepala. Dan sekalian zaman, semua ketentuan Allah. Zaman tu masalah bila masa budak ni akan beranak. Tak, Allah kata, sekian hari bulan, 30 hari bulan 8. 30 bulan 8, beranaklah dia. Walaupun 29 tu doktor pisah dah, tak beranak juga. Pasal apa? Pasal iradatullah 30 hari bulan 8. Nah, itu zaman tu. Kita merancang. Merancang tu ikhtiar. Lepas tu lock belaka biar kehendak Allah Taala berlaku. Tak boleh. Nah, itu jabariyah. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ada nabi pula mari ajar. Iaitu hendaklah kita berikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah. Dia gitu. Baru selamat. Barulah wahidun fil jannah. Satu golongan yang masuk dalam syurga. Tawakal, ikhtiar buat kerja. Jangan serah belaka, tak buat benda-benda. Kerana kita ni hamba Allah. Allah bukan hamba kita. Tapi bila kita buat, ingat, yang menjayakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu lah. Nak suruh comel. Dan sekalian tempat semuanya ditentukan oleh Allah. Dan yang kita kosak dalam hati kita nak buat satu perkara. Umpamanya kita nak buat perkahwinan, nikah apa semua berjamu pada sekian hari bulan. Katakan pada 1 hari bulan 3. Tiba-tiba jadi 1 bulan 3. Jadi juga kita buat 1 bulan, berbetulan dengan kehendak Allah. Bila muafakat dengan kehendak Allah, jadi hari itu. Tapi kalau sebab Allah nak 1 bulan 3 juga. Tapi kalau Allah nak berlaku pada hari yang lain, tak jadi hari itu. Jadi masalah begitu, ada kematian, begitu begini. Itu hidup orang beriman. Dia banyak balik kepada Allah. Dan sekalian panca indera, deria rasa, deria bau, deria melihat, deria mendengar. Tak, semua tu dengan ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Maka mungkinan itu harus atas wujud dan adam. Makhluk dia boleh ada, boleh tak ada. Dan ni kita ada dah cakap-cakap ni, guna pula. Sebab Allah yang mengadakan. Sebelum ada kita, belum tentu ada. Tak wajib ada. Tak. Masa mak kita baru nikah dengan ayah kita, merancang baru nak dapatkan kita. Nah, yang menjayakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan doktor, bukan Messi, bukan klinik, bukan bidang, bukan mesin fax smear, kan? Allah Taala belaka. Kalau ada doktor pakai baik berobat, semua orang pergi hospital baik belaka. Dan yang menyembuh Allah Taala, dan yang berobat doktor, yang layang Messi. Gitu. Yang menyembuh ni sifat ketuhanan. Dia tak ada pada makhluk. Nah, setelah pada adatnya, setelah kita berusaha, usaha dalam bab berobat ni gini. Kalau hak jenis obat, kalau hak jenis sakit ke, kalau hak patah masuk. Tu usaha dipanggil. Nah, kalau hak nyakit dalam buat pembedahan tu ikhtiar. Yang menjayakan Allah Taala. Bukan berobat mesti baik. Berobat kalau Tuhan kehendak baik. Oleh kerana kita tak tahu bilakah tarikh ikhtiar kita menjayakan, maka kita ikhtiar sama.
Kalau kita tahulah tarikh sekian kita berubat baru baik, maka kita tak pergi hospital esok. Tahu dah tak baik. Jibril mari kabar dalam Lauh Mahfuz tulis dah, mu berubat tahun ni tak baik lagi. Tahun 2009 lagi baru baik dengan doktor sekian. Kita tunggu tarikh tu. Tapi tak jadi gitu. Dia suruh ikhtiar. Bila kita berubat, nak baik, nak ke kesihatan, nak kerana Allah, boleh pahala. Pahala berubat tu. Tak? Dia gitu. Ni kita, doktor yang menyelamatkan nyawa anak saya. Sedap kan Mok cakap. Jadi Mu'tazilah, jadi Qadariyah. Tak? Dia terima kasih kepada doktor kerana membantu, menolong anak. Boleh tu. Jangan menyembuhkan. Menyembuh ni sifat Tuhan. Siapa yang ada sifat menyembuhkan, wajib kita sembah dia 5 kali sehari. Maka tak ada seorang pun yang ada sifat menyembuh. Sebab tu kita nafi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang ada boleh menyembuhkan orang yang sakit. Tak ada lah. Sebab menyembuh tu, ispa' tu maknanya masuk dalam sifat ketuhanan yang kita nafi kepada selain Allah. Nah, maka menentukan dia dengan wujud tiada adam, memberi bekah iradat. Jadi kehendak Allah, sifat iradat ni, oleh kerana Allah ni ada iradat, dia yang menentukan kejadian berlaku begini. Dan mengadakan itu memberi bekah kudrat padanya. Allah menentukan sebelum daripada ada lagi kita, dak 50,000 tahun. Nampak? Innallaha qaddara maqadira kulli syai' qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfi sanah. Atau kama qala. Dalam riwayat menyebut Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun menentukan kejadian-kejadian yang akan berlaku pada alam ini sebelum lagi Tuhan cipta langit dan bumi 50,000 tahun. Faham? 50,000 tahun. Sebelum buat langit dan bumi 50,000 tahun dahulu, telah tetap dah. Dia gitu. Ni orang beriman. Tak? Jadi tak ada masalah. Bila dah berjaya, dia orang lain pula. Tak jadi buka kedai bunga. Buka kedai alat-alat sanding pula. Umpamanya. Tak jadi kedai makan. Buka kedai basikal. Ikhtiar sama. Sampai masa. Tak berjaya sama. Sampai ke mati. Boleh pahala. Dia gitu. Tak? Kerana apa? Kerana kita inna lillah. Kita milik Allah. Dia gitu. Bermula makna takluk itu, iaitu menentukan sifat itu akan pekerjaan yang lebih atau berdiri sifat dengan tempatnya. Maka sifat itu melazimkan zat yang berdiri dengan dia dengan sifat. Zat yang berdiri dengan dia dengan sifat lah. Maka jika menuntut sifat itu akan yang lebih atas dirinya pada zat, maka dinamai akan dia muta'alliqah. Seperti kudrat yang menuntut ia akan mungkinat, mengada dan meniadakan akan ia akan mungkinat, dan iradat yang menuntut ia iradat akan mungkinat akan makhluk dengan menentukan dia akan mungkinat dengan setengah barang yang harus atasnya tak mungkinat. Baik, takluk ni maksudnya apabila zat itu bersifat dengan kudrat dan iradat, mana dia berkait dengan perkara yang di luar. Umpamanya Allah Ta'ala ada sifat kudrat dan iradat, maka iradat Allah ni dia berkait dengan makhluk pula. Tu takluk tu, iaitu nak mengadakan makhluk, mengadakan langit, mengadakan segala kejadian. Tak? Nak menentu tu. Bila-bila masa. Allah nak jadi langit dulu ke? Bumi dulu ke? Kemudian bila sampai masanya yang Tuhan dah telah tentukan pada azali, maka Allah jadikan sesuatu yang telah ditentukan itu dengan sifat kudrat dia, dengan sifat kuasa dia. Jadi pelang dulu sampai masa buat. Macam orang nak buat rumah lah. Dia pelang dulu. Dia buat rumah bangunan 10 tekak. Tapi dia buat dami dia dulu. Maknanya hak kotak tu dah tak? Dia buat dulu. Tukang pelang, arkitek dia buat tu dulu. Tu dah bukan buat lagi. Tu iradah. Iradah makhluk dia panggil. Kita tuang. Tekak berapa? Pintu ada berapa? Lih ada berapa? Dah buat lagi? Dah lagi. Bulan tahun depan 2008. Dah sampai 2008. Buat tu kena kerajaan pula. Allah gitu juga. Belum ada lagi kita ni. Allah telah menentukan kita ni. Lahir sebagai orang Islam, lahir sebagai bukan Islam, lahir di kampung ni, lahir kampung ni. Dah sampai masa dengan kudrat Allah kita lahir. Dia nak memperincikan. Padahal kita pegang hak luar tu tak apa dah.
Dah, Allah menentukan segala perkara. Kita juga menentu. Tapi bila kita menentu, Allah tidak menentu, maka yang jadi adalah perkara tidak berlaku. Kerana ketentuan daripada Allah mengatasi ketentuan makhluk tu dia nak. Kudrat pula Allah Ta'ala ni maha kuasa. Kita juga ada kuasa. Tapi kuasa kita tidaklah mengatasi kuasa Allah. Nak, yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah mengatasi tangan makhluk. Maksudnya kuasa Allah lebih gagah, lebih banyak, lebih kuat, lebih hebat daripada kuasa makhluk. Dia menjadikan segala perkara. Tu nak kudrat iradat. Tak? Dan ni panjangan cara orang dulu-dulu. Dia nak kabur sikit je. Demikian lagi yang tinggal daripada sifat ma'ani melainkan hayat, maka bahasanya tiada menuntut ia hayat akan pekerjaan yang lebih daripada berdirinya hayat dengan tempatnya itu zat, maka tiada ia hayat takluk dengan sesuatu dan keluar dengan takluk kudrat dan iradat dengan sekalian mungkinat, tiada takluk keduanya kudrat iradat dengan wajibat dan mustahilat. Wajibat ni diri Allah Ta'ala sendiri, mustahilat benda-benda yang karuk, dan hanya sahaja ditentukan takluk kudrat dan iradat dengan segala mungkinat dengan makhluk, kerana bahawanya takluk keduanya itu terkala adalah ia takluk dengan jalan memberi bekas, iaitu menjadikan, iaitu melazimkan bagi berubah, yang ditakluk yang dikaitkan daripada hal adam tadak kepada hal wujud kepada hal ada, dan daripada hal wujud kepada hal adam lagi tiada dapat bahawa takluk iaitu berkait keduanya kudrat iradat melainkan yang menerima adam wujud, menerima adam wujud, menerima tak ada, menerima ada, supaya sah berubahnya suatu daripada wujud pada Adam dan daripada Adam kepada wujud. Lagi payah. Dah baik. Kita terang dulu. Maknanya kudrat iradat Allah Ta'ala ni adalah sifat yang berkait dengan makhluk. Tu saja yang nak khabar. Dia tak kait dengan dirinya sendiri. Sebab kudrat ni nak mengadakan. Nak mengadakan langit, mengadakan bumi, mengadakan langit, mengadakan gunung ganang, mengadakan planet cakrawala. Semua tu adalah makhluk. Sebab tu dia kait dengan diri dia. Sebab diri dia ada dah. Takkan nak mengada diri dia sendiri dah pula. Tak payahlah. Maknanya gitu. Iradat menentukan nak menjadikan sesuatu perkara. Jadi dia tak menentukan benda-benda yang mustahil. Allah Ta'ala nak menentukan bila anak dia akan lahir. Tak ada, barang tak ada dah. Jadi barang-barang ada ni barang makhluk sahaja. Tak susah, dah faham tak susah? Tak susah apa? Sebab kita buat penggolongan hujah lagi. Nak perekah saja. Baca ni pasal dia baca, takkan nak main lakoh-lakoh gitu. Tak boleh kita orang. Kita baca dulu bagi orang yang nak faham ibarat kita, dia boleh ambil kefahaman. Jadi orang ramai ni hak terenggak, tak apa nak nampak. Kek lagi kita buat penggolongan hujah parlimen. Naknya sikit je. Takut dah rasa baca lah, payah. Ada ke orang kandok? Dia tak sama ilmu orang. Mari kata orang nak pergi gaji belajar Quran, bukan sama belaka. Ni alik betul. Ni nak betul tehah. Ni nak mengaji sifat. Ni taranung. Ni nak mengaji qiraah. Tak sama. Ada pun wajib. Dah patu bahasa payah. Payah tu ada kelebihan pula. Tak nampak. Ada kelebihan kau ni. Hikmat dia nak khabar. Nak banding kita dengan ulama' asal tebang lah. Atau asal lawang lah. Ni hak kelas pada orang yang kelas bahasa berak ni. Tak belajar bahasa kucing. Tak nampak dah. Dah waktu kita nak hujah ulama' pula. Bodoh kita. Tak. Dia buat ni untuk budak-budak cek ni. Kitab ni. Tak. Hak baru belajar ngakak. Hak paper selerik tanah. Gini ilmu tauhid. Jadi nak khabar payahnya ilmu, aku ni jauhnya. Nak banding dengan ulama. Dia dah salah orang lah ulama ni. Dengar sudah. Tu juga ada hikmahnya juga. Ni kita ibarat kita orang khabar tak faham, lepas tu berasa pandai. Jangan. Buang hak pandai tu teruk bawah tangga tu. Balik sekarang ambil mula buah pandai. Dia gitu. Kalau kita mari dalam berasa aku pandai belaka, payah oleh ilmu. Tak nampak juga terang pun rekah. Tak nampak juga, tak apalah. Malah esok pula ada rezeki. Kat gigi ada makan. Dia gitu. Ada pun dah berebut kita main tengok dia. Siapa parking belum letak kalang kali, hilang laki, hilang tu, hilang bini, hilang anak. Macam-macam pasang. Kalau nak beli kat kata ada orang dulu. Bukan nak pergi tengok. Jenis bayi nak tengok. Ada pun wajib itu, maka tiada menerima melainkan wujud. Macam zat Allah ni benda yang wajibal wujud. Benda yang mesti ada. Tak kaitlah dengan kudrat iradat.
dan tiada menerima Adam. Tak menerima, tak ada. Pasal dia wajib. Jika takluk kudrat dan iradat dengan wajib al-wujud, maka iaitu menghasilkan barang yang sudah hasil. Takkan Allah nak mengadakan zatnya sendiri? Tak payah, benar barang ada dah. Tak, kerana sentiasa ia maujud. Dan jika takluk keduanya dengan menghilangkan dia kan yang wajib, lazim daripada itu menukar hakikat, maka keduanya tertukar hakikat, mustahil. Takkan nak meniadakan pula. Jadi macam kita lah, kita buat, kita ni pekerjaan kita ni umpamanya maknanya kontrak buat jalan, projek ni buat jalan, maka dia kait dengan perkara jalan-jalan yang belum buat lagi. Jalan hak ada dah tidak buat dah. Pasal barang dia dah lagi buat kat jalan hak ada dah, jadi hak tula. Nak buat ni hak kait ni, takluk jabatan ni, kontrak ni, projek ni, syarikat ni dengan jalan yang masih belum dibuat, yang masih dalam perancangan. Tu kaitan dipanggil takluk. Dah ada dah pergi buat agak. Dah tahsilul hasil, mengadakan barang yang telah ada, buang masa. Dan ada pun mustahil, maka tiada menerima ia mustahil melainkan Adam. Benda mustahil memang tak ada dah, dan tiada menerima wujud sekali-kali. Dan jika takluk keduanya kudrat iradat dengan menghilangkan dia kan mustahil, maka itu menghasilkan barang yang sudah hasil. Barang tak ada dah, patut kita nak jadi tak ada. Benda tu le, barang tak ada dah. Kerana sentiasalah ia mustahil ketiadaan selama-lama. Dan jika takluk, jika berkait kudrat iradat dengan menjadikan lazim daripada itu menukar hakikat. Takkan kudrat iradat nak mengadakan benda yang tak ada, nak mengadakan anak bagi Allah, nak mengadakan isteri bagi Allah, benda-benda yang mustahil. Jadi tukar pula hakikat. Al-haqiqatu la tu berdalu, hakikat tak tukar dah. Maka keduanya mustahil pula. Wallahu al-muwafiqu a'lamu. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik dan Allah lebih mengetahui. Tak, kita ni ikhtiar ni, ikhtiar belajar, ikhtiar pergi dengar. Tak, dia gitu. Jadi gini, bendanya mudah je. Sifat kita wajib beriman Allah ni ada iradah, Allah ni ada kudrah. Banyak sangat dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas suatu sangat mampu berbuat, sangat kuasa. Jadi kita beriman Allah Ta'ala ni bersifat dengan berkehendak. Allah berkehendak nak menjadikan suatu, sampai masanya Tuhan jadikan perkara itu dengan kudrat dia. Allah tidak berkehendak nak menjadikan suatu, maka kita ikhtiar lagu mana pun tidak terjadi perkara itu. Itu fahaman dan amalan kita. Dan kerana kita nak bawa sifat 20 ni di dalam iman kita, untuk kita hidup selepas daripada ini, nak bawa dalam 24 jam kehidupan kita. Bila berlaku satu perkara, kita rancang. Kita rancang, ingat, bila kita merancang satu perkara, itu aku mengaji dah, orang terang dah sifat iradah. Tak? Jadi, kalau Tuhan kehendak, berjaya rancangan kita ini. Jadi, bila tidak berjaya, aku mengaji dah itu, Tuhan tak kehendak. Kerana, Masya Allah kana, wa ma lam yasya' lam yakun. Apa yang Tuhan kehendak, mesti berlaku. Dan apa yang Tuhan tidak kehendak, tidak akan berlaku. Tidak ada orang boleh memotong kehendak Allah. Kehendak kita, boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Nah, tapi kehendak Allah, semua mesti lulus. Batu kata pepatah Arab, ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Wa ma syi'ta illam tasya' kana. Apa yang aku kehendak, katanya orang Arab, apa yang aku kehendak, kalau kau tak kehendak, tidak akan berlaku. Apa yang aku tidak kehendak, padahal kau kehendak, maka berlaku kalau gitu. Kita kehendak supaya meniaga laku, berjaya perniagaan, Tuhan tak kehendak, tak berjaya. Kita tak kehendak anak sakit, dah Tuhan kehendak sampai masa sakit. Ni pegangan kita. Tak? Ni baru panggil muslim. Baru orang yang mukmin. Tak, muslim lagi mukmin. Akidah beriman dengan kudrat iradat. Ada iradat, ada kudrat bagi makhluk. Kita tengok. Tak, kuasa-kuasa besar boleh serang negara-negara kecil. Tak, acul buah rumah-rumah orang. Tak, tapi kena ingat kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa besar. Tu sifat kudrat. Tak, dia nak mengada, nak bunuh orang ni, nak takak orang ni ikut suka dia, dia kuasa besar. Tapi ingat, iradat Allah mengatasi iradat kuasa besar. Nah, ni pegangan. Dalam segenap kita bawa benda-benda lagu ni. Bukan untuk hafalan, bukan untuk dengar sedap, tapi untuk pegangan di masa-masa yang mendatang. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizati wal mustahilat. Wallahu a'lam. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid darani amin ya rabbal alamin.
Muka surat berapa? 46. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, babu maja'a fin nahyi 'ani syurbi qa'imah. Ai hadza babu maja'a fin nahyi fi syurbi qa'imah. 'Ani syurbi qa'imah. Bab yang dah datang ia bab pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah minum berdiri. Dia minum berdiri ni dia ada larangan dia. Dia ada ketikanya boleh. Ni kita belajar bab minum berdiri pula. Tak? Ni bab sunnah Nabi. Ni sunnah Nabi. Sunnah ni mana perjalanan Nabi, peperangan Nabi, makan minum Nabi, perkahwinan Nabi, nega Nabi, tidur bangun Nabi, jalan Nabi, cakap Nabi, suka Nabi, ibadat Nabi. Sunnah belaka tu. Sunat lain. Sunat benda yang molek kita buat walaupun Nabi tak buat. Tak? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, akal yang sejahtera itu tiada mengelok ia akan orang yang minum diri. Maknanya pada asalnya minum diri itu kurang elok. Minum belah cacang. Kerana buruk rupanya dan tidak beradab. Buruk rupa tapi tak berdosa. Tak berdosa. Nisbah adab. Adab ni lah. Dia ada adab. Adab ni suatu perkara yang sangat penting. Bukan adat, adab. Adab. Adab lain. Maka jadilah ia perangai yang kurang bagus. Bukan jahat, kurang bagus. Jangan balah-ulah minum belah cacang. Tak, berkocok hanya, tumbuk hanya. Tak, kurang bagus saja. Maka syarak kita pun menegah akan seorang itu minum diri. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan dia oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, An Anasin anna Nabi sallam naha an yashraba ar-rajulu qa'ima faqila al-aklu qala zaka ashaddu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallam telah menegah ia akan minum seorang laki-laki dengan berdiri. Maka ditanya orang pada Nabi, ditanya orang pada Anas, ya Anas, apa macam orang makan diri? Jawabnya itu lebih-lebih lagi ditegur. Anas yang cerita, Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis kerana dia banyak ikut Nabi. Dia dengan Abu Hurairah paling banyak riwayat hadis. 5-6 ribu hadis. Dia seorang saja. Kata Abu Isa bermula ini hadis hasan lagi sahih. Jadi bila Anas kata Nabi larang minum belah cacang, maka orang tanya, Anas dah kali makan? Nabi kata minum. Nak dah makan pun ni. Maka makan lebih lagi tak comel. Tak. Minum ni ringkas, makan ni tak beradang sikit. Tak. Kata Az-Zubaidi di dalam Ittihafus Sadah. Az-Zubaidi ni ulama besar. Dia karang satu kitab syarah bagi Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab besar dari Imam Ghazali. Dia buat syarah lagi pula, lagi besar. Nama ni Ittihafus Sadah. Telah berkata Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ni seorang ulama besar mazhab Hanbali. Minum berdiri itu ada beberapa balanya. Bala ni mana benda yang tidak baik. Setengah daripadanya tiada dapat puas dahaga dengan sempurna. Dan tiada berhenti lama air itu di dalam maidah, sekira-kira boleh dibahagi-bahagikan oleh hati kepada segala anggota. Dan pula turun dengan bersegera ke dalam maidah. Maidah ni perut lah. Bukan restoran, perut. Lagi restoran kot ni. Restoran dia pun nama restoran Maidah. Maknanya sinilah kalau nak isi perut. Tak, Maidah tu mana perut? Pak orang isi perut. Maka ditakutkan jadi sejuk panas yang ada di dalam perutnya, dan pula lekas turun ke bawah perkakah badan dengan tidak beransur-ansur. Maka sekiranya itu mudaratkan bagi orang yang minum diri. Power dia akan kurang. Power, tahu power? Kalau nak power, minum duduk. Bila kita minum diri, dia tak dan duduk lama di dalam perut. Dia akan terus kepada usus kecil dan ke usus besar. Lepas tu nak kecing, cari jambang pula. Minumlah cacang. Bila kita minum bulan duduk, dia berlipat usus besar dengan usus kecil, maka dia duduk singgah di dalam perut, memberikan hilang dahaga. Maka kita tak ada dah segelas lagi. Dia gitu. Ini kajian ulama-ulama, ulama-ulama yang pakar dalam perubatan. Dia cepat sangat turun.
ke dalam apa benda, tali perut. Dia maidah dulu, dia perut besar. Tak, lepas tu pergi ke usus. Jadi dah berdalam cacang, dia lalu aja ke perut besar. Lepas tu masuk dalam usus tu. Lepas tu duk main gitu, rorik-rorik nak kucing, rorik-rorik nak kucing. Dah minum lah cacang. Derah sangat dia pergi. Masalah makan berjalan dan minum berdiri. Makan jalan, minum berdiri. Makan berjalan. Nak tengok orang makan berjalan subuh-subuh hari lah. Ramai. Keluar daripada masjid, keluar daripada surat. Tak, pas mayang subuh pergi kedai kopi. Tak, dia ambil makanan, makan berjalan itu. Tok Imam tu. Makan ropa. Dah mentara balik keluar pada masjid, pergi kedai kopi tu. Tak, ambil duduk meja, orang nak mari teh. Tak apalah, teh tu tak minum lah, belah cacang. Tak, dia ambil kuih, dia ambil ropa, Tok Imam ropa, belah cacang. Lepas tu belah jalan pula makan. Tak mari terus meja, singgah pula situ. Mana ramah, mana orang kita, wah, setengah ropa. Nak siapa duduk mula tinggal cotek itu. Tu Tok Imam. Dia gekin dekat tu. Nak Tok Imam belajar lah. Tok Ila bakal dak duduk dah karang gitu. Ambil tangan kanan kayu kamak. Tangan kiri apa benda ni, bunga deriang dah molek. Tamu belohok. Maka makan berjalan itu lebih huduh perangai daripada minum diri. Minum diri comel sikit. Minum diri duduk diam. Minum. Tak. Makan berjalan huduh. Tak. Tapi banyak berlaku. Kalau mak rempit biasalah, tak ada hal. Tak. Pasal dia memang kaedah rempit. Dia makan berjalan. Dia ni adat-adat imam ni. Tak ada terus tu imam. Jadi huduh makan berjalan untuk bila. Huduh makan berjalan itu. Muka huduh dah. Dua kali huduh. Kerana makan berjalan itu sangat diengkar oleh akal yang sejahtera. Orang yang akalnya molek, dia akan rasa tak comel adat lagu ni. Dia ada juga benda yang tak perlu rasa mari khabar. Insting dipanggil, orang putih panggil. Dia ada dah dalam diri kita. Tak suka benda-benda lagu tu. Tu tak perlu rasa khabar. Tak perlu lebuh orang ngajar khabar. Tak perlu sarah dalam kitab fiqh dengan sendiri. Jadi kalau akal yang comel, dia tak berapa suka tengok orang bakar belah jalan gitu. Dah kita rasa tak ada apa-apa pun, akal tak comel. Gitulah. Lebih daripada engkar akan orang yang minum diri sebab huduh rupanya. Jadi kalau minum diri itu tak apa comel. Tapi kalau makan jalan lebih huduh lagi. Dah kalau buffet, buffet. Buffet tu dia kelebihan dia cepat jelah. Tak perlu pakai orang ngidang. Tak, tapi kerugiannya amat banyak. Nombor satu, lauk. Lauk ni buffet ni dia pakai ambil. Nasi tengah sikit lauk bertokok-tokok. Kita tengok. Kalau ambil lauk banyak tu, pelihara yang Vietnam tak apa, baru sampai patah. 3 minggu duduk dalam bok. Tak jumpa makanan. Ni dah ayah haji. Pok lebar, mak haji. Nyatu lauk Allah. Dah buffet mana ambil lah kawan anda mung lah. Banyak-banyak mana pun bahan banyak. Hukumnya haram. Jaga baik. Kalau daging tu 2 besar tokok besar gitu, urus tanah Melayu ni 2 tokok. Lebih haram. Boleh? Pasal bukan panggil tu kita seorang. Menakan ditulis di kad tu, ambillah seberapa tokol yang kau nak. Tu lain. Nak fikir orang ni apa benar. Petang-petang dia salang kau. Tak boleh. Nasi sikit tengah. Dia tu lauk hati itu gini. Telur roti lah kocek dah tu. Tak faham. Awal tak awal lagi. Bang latang sabung. Tak boleh. Minta tambah pada urus separuh, bukan sepinggang. Kalau tambah separuh, urus tempat dia panggil. Nampak? Kita budak sepinggang makan sedap pula. Tambah separuh. Tak? Penuh lauk gitu, jadi rugi kita. Tak boleh. Adab orang makan pulut dia kena ada adab kat tu. Jadi kena khabar belaka. Wadahnya orang ni. Penuh lah kita tengok gerang. Apa toko-toko ayam apa 3 peha. 3 peha. Ngaji kita ikan 3. Hak baru mazi tak tahu kan. Salah 3 riyal.
Patut benar pinggang itu 8 hari lah. Nak? 8 hari lah. Pisang nang. Faham? Puak. Pada pisang cek dia pisang masang. Jadi apa pisang ini sedap tau? Puak. Nampak setambung kulit. Beruk habis 3 utir. Dia nang. Dan memberi mudarat akan diri mereka orang yang uzur. Jadi, bila ada dihidang, tuan rumah ubus sudah. Tak lebih sangat setokor seorang. Tak? Kalau ubus diri kau, jadi kursi tak ada. Tak cukup. Makan belah cacang. Buffet belah cacang. Tak? Uduh jenis kan Dan memberi mudarat akan diri mereka orang yang uzur, seperti orang yang lapar dalam masa perjalanan. Sangat lapar. Tu kan bodoh. Pelarian Vietnam boleh. Tu kat tu, orang yang musafir lama tu, lepas tu lapar sangat dalam perjalanan. Dok makan belah cacang. Tak apa. Dan ia dalam taulan atau bersama binatangnya dan dibawanya. Yang dibawanya maka berhajat segera sampai ke tempat yang dia pergi. Jadi belah jalan belah makan. Kerana kalau lewat, takut jatuh tari gelap. Jalan ni jalan bahaya. Takut licin itu gini. Kena jalan derah. Maka makan belah cacang. Belah berjalan. Tu dah darurah. Tak? Kerana apa? Kerana nak mengembara. Tu lain. Tak? Ni dak dah. Duk kedai tu makan belah cacang dah. Jalan bandar jumpa air tebu, beli air tebu sebuku. Lepas tu kacang pula. Berjalan. Belah berjalan pula. Puak. Makan kacang pula belah berjalan. Minum air tebu pula. Belah bandar orang moden ni. Tak? Ni molek pakai lepo kacang. Hebat lah ni. Tak? Bingung masalah jangan hebat Melayu. Maka lalu makan ia dalam perjalanan itu kerana terpaksa tu lain. Maka demikian itu tiada salah pada akal. Makan belang bawa kenderaan. Tu lain. Kita bawa kenderaan. Kalau kita lewat jalan ni gelap lagi. Motosikal kita lapu tak cerah. Umpamanya kita kena lepas dulu jalan ni biar sampai kawasan-kawasan dekat orang sikit. Kalau kita berhenti makan pula gelap. Perut lapar. Takkan nak isi minyak motor, minyak kita kena isi kau. Jadi makan dalam tengah naik motor tak apa. Nak buka nasi buku, boleh kagak nasi buku. Tak belanjalan puak, tak ada apa-apa. Dan syarat kita ada mengharuskan makan berjalan dan minum diri itu. Ada juga tepatnya boleh. Bermula dalil atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya. Ani ibn Umar qala, kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya adalah kami makan pada masa hayat Rasulullah SAW, pada halnya kami berjalan, dan kami minum pada halnya kami berdiri. Kata Abu Isa bermula ini hadis sahih lagi gharib. Jadi ulama-ulama kata hadis yang makan belang berjalan ni ulama sahabat setengah musafir. Bila musafir boleh makan dalam jalan. Kalau kata makan belang berjalan, sembahyang hak 4 jadi 2. Banyak ringan orang musafir ni. Jadi kita dalam musafir okeylah. Jadi kalau kita duduk tepat, duduk kedai apa semua, ambil duduk baku dulu baru makan. Jangan makan belah jalan. Nak kita ni hak jenis hadis kuliah dah, makan belah jalan pula. Tak apa comel lah. Kena jaga kau. Nama surah kena jaga kau. Biar nak nampak dah pun. Babu majaa fi rukhsati fi syurbi qaima wallahu a'lam. Ada soalan ni. Seorang pelakon kanak-kanak telah mengeluarkan kata-kata menghina Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam drama bersiri Indonesia. Ni kaki drama ni. Dia kata Allah pembohong, Allah memungkiri janji. Sila beri penjelasan. Jadi walaupun drama tak boleh kata Allah tu pembohong. Tidak ada sedikit pun sifat-sifat yang kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbohong ini sifat yang kekurangan, sifat yang mencarikan kebesaran Allah taala walaupun atas jalan lakonan. Dia nak khabar budak cek je tak. Budak cek dia tak faham, mungkin dia marah, dia kata Tuhan tipu, Allah tipu. Lepas tu mak dia betul semula tak. Walaupun begitu tak boleh berlakon lagu tu. Tak perlu kata Allah pembohong, cuma katalah. Tak, cuma mak dia sudah kata, ayah sudah kata. Tak payah katalah lagu tu, mak yang akan terang. Sabar adik, Allah
Allah itu yang benar, Allah itu yang bercakap benar, janji Allah semua benar, maka adik tak usah susah. Sepatutnya gitu skripnya. Tak usah katalah Allah berbohong, Allah itu memungkiri janji, walaupun atas jalan nak ajar balik. Tak. Kerana bermain-main dengan sifat Allah ini, Allah tak suka. Seorang anak menerima sebidang tanah daripada ibunya. Tidak lama kemudian ibunya minta ia dipulangkan kembali tanah tersebut. Adakah perbuatan ibu tersebut bercanggah dengan Islam? Bagaimana sekiranya anak tersebut enggan menurut perintah ibunya? Mak beri dah ke anak tanah. Tiba-tiba mak ambil balik, minta balik. Jadi anak tak mau beri. Kita dah beri, mana boleh minta balik? Buruk siku. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Tak? Boleh tahu masalah. Bagaimana sekiranya anak tersebut enggan menurut perintah ibunya? Dia gini. Haram mengambil balik pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Melainkan ayah kepada anak ataupun ibu kepada anak. Dua orang ni tak haram. Dengar baik tu. Orang lain haram minta balik. Kita beri dah kepada kawan kita, umpamanya baju. Lepas tu salah pula beri. Minta mula baju awak beri kemarin. Kawan kita kata, dia beri dah kan? Minta mula, kita tak jadi, salah beri. Tak mau beri. Ambil balik tu haram. Kita pakai tu haram. Ingat tu Malaikat ayah beri pada anak. Beri dah tanah korang. Minta balik. Beri dah basikal, minta balik. Beri dah atap, minta balik. Kawan tu rumah diri buah atap apa semua bang beroza. Dah ni gerang ada dah ni. Gerang dah. Ni alah dah kerajaan dulu dah pakai dah. Tak pakai dah ke. Kerajaan komuni. Komuni ni Rusia. Yugoslavia dululah. Poland, Jerman Timur, China. Dia ada parti kok. Rusia ni komuni. Tak percaya Tuhan. Nampak? Tapi dia ada ngundi kok. Dia ada parti memerintah di belawang. Parti ni menang. Parti ni kalah. Bila Gorbachev ni komuni. Tapi parti lain. Hak lain pula menang, katakan. Benar Putin menang. Putin ni komuni kok. Tapi tanah-tanah hak Gorbachev beri dah pada rakyat, Putin tak boleh ambil balik. Walaupun komuni. Ni hak beri dah pada rakyat, ambil balik. Jahat pada Putin. Betul tak? Ini betul. Ini orang yang zalim. Maka bila kita sokong orang yang zalim, na'udzubillah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu rasa buat elok dalam hati saja orang yang melakukan kezaliman, kamu pasti masuk neraka. Anak, ayah beri ke anak boleh minta balik, mak beri ke anak boleh minta balik. Ini siapa kata? Sabda Nabi SAW. Hadisnya sahih. Batu kitab fiqh mana pun dia kata ayah dan mak boleh ambil balik pemberian kepada anak. Beri motosikal dah, beri dah. Siap dengan jawab dah anak. Ambil motosikal ni ayah beri kemu dah. Saya terimalah motosikal ini. Jadi milik anak. Siapa bila-bila milik anak. Tiba-tiba ayah minta balik, habis putus milik. Jadi dalam bab ini wajib kena serah balik. Kalau anak tidak serah balik, makan haram. Makan haram. Yang tak boleh, lain ayah dengan orang tua kepada anak dia. Orang lain tak boleh minta balik. Adik-beradik beri, tak boleh minta balik. Anak beri ke ayah, tak boleh minta balik. Dia gitu. Bak ayah dengan mak ni lain sikit. Kalau orang lain bunuh anak kita, hukuman mati. Hukuman mati. Tapi ayah kita yang bunuh kita, ayah kita tak kena hukuman mati dalam Islam. Atas sikit kiasan ulama. Tengah kata berkait lagi Tok Ki. Orang bunuh anak kita. Anak kita. Dia tu kena hukuman mati. Pasal nyawa balas nyawa. Tapi yang bunuh tu isteri kita. Mak dia lah, mak budak ni.
Bini kita dia bunuh anak kita. Nah, dia yang melahirkan budak tu. Dia pergi bunuh budak tu. Tak kena hukuman mati. Dah sedap bakal jangan sedap itu. Dipenjarakan, kena takzir. Bang, 10 tahun ke, 8 tahun, rotang, tak siapa dah 20 rotang. Mati tak pasal dia asal dia yang melahirkan budak. Tu kaedah Islam. Dan kita nak tahu kehala. Ngaji dalam Sat Rabah ni ada ke apa? Tak. Dia lain sikit mak ayah. Lain. Beridah boleh ambil balik, ingat baik jadi mana-mana beridah mutu tengok nana ingat ambil balik mutu. Ni dah nak ambil tak teramak takut kata buruk siku mak pula. Siku mak aku rak dah. Tak. Jadi boleh ambil balik. Mak ambil balik dah, itu memang beri tapi dah mu tak guna awak pergi sekolah, pada awak pergi gendong awek tak kenu. Tak. Ni balik ayahmu pun jangan gendong awek juga. Aku ambil balik. Dia kata tak boleh. Tunjuk kitab Bahrul Mazi ada, dalam kitab lain pun ada, kitab-kitab hadis biasanya. Dah. Dia gitu. Lepas tu masalah ni ada pula ni kertas ni lama dah ni benda ni. Dia kata seorang Syekh Arab ni dia photostat dia atur dalam SMS apa semua. Tak, lepas tu dia suruh kita buat pula 20 salinan. Tak. Dia kata kalau kita buat 20 salinan pula, kita edar korang pula, kita ni akan mengalami nasib baik dalam masa 2 minggu. Walau kita dah edar ni susah kita gitu-gitu gini. Tak. Dia nak ceritanya mula-mula kita ni kena beramal dah. Tak. Sebab ramai umat Islam ni masuk neraka mati bila-bila. Dia kata comel kok. Tak. Memang comel, tapi belakang tu uduh. Kemudian macam-macam perkara berlaku, maksiat begini, berderhaka kepada Allah. Tak, jadi perbanyakkanlah amal ibadat. Kiamat pun nampaknya tak lama dah. Keadaan bumi sekarang ni huru-haranya melampau-lampau. Comel dah tu. Kemudian dia kata kita kena potong stek ni. Kalau kita dah ada salah kita. Ni main-main pok-pok kedai potong stek lah ke ni. Nampak nak suruh laku. Jadi benda ni sebenarnya karut lah. 20 tahun dulu ni masalah lama, masalah tahun 87, 97, 97, 2007, 20 tahun tak? 20 tahun ni cerita ni. Ada dah 17. Tengok. Dia orang tua tahu. Baik, lama lah, benda lama lah. Benda lama. Kemudian untuk guru pun terang lama dah. Tak, ustaz-ustaz pun, tok guru di mana khabar belaka dah. Orang tanya di Saudi pun tak ada seorang ngaku ni, tak ada, ni rekaan saja. Jadi tak percayalah. Dia khabar orang yang telah potong stek benda ni 20 keping berjaya belaka dalam perniagaan, dalam syarikat-syarikat. Dia buat nama gini. Di antaranya seorang tu dia kata dengan sebab dia atas 10 salib 20 salinan ni lah dia kena loteri. Ni nak khabar karut. Mana judi menang dengan sebab dia atak ni. Tak. Jadi tak saya percayalah benda lagu ni. Tak saya percaya. Tapi yang kita pelik ni, yang buat salinan ni kok orang ngaji kok. Orang ngaji, kita tak payah sebut nama, orang ngaji juga. Tak. Orang ngaji. Tapi ni tak ngaji dah. Pasal dia kata kita tak berjuang. Dia kata tak berjuang. Tak ngaji lah ni. Tak, tapi dia ada surat ni pula. Dia nak ada ni. Maknanya bila jahil ni cerita dia. Tak, biar jahil tak apa, rasa puas hati. Tak ngaji pasal tak juang. Jadi juang untuk guru tak juang. Juang ni iaitu duduk lepak cakap-cakap bab politik. Juang tu. Tak. Biar nakut pun. Tak, hak berani bersuara di mana-mana pun dia kata tak juang. Jadi perjuangan ni mengikut prinsip sendiri. Tak. Jadi skop yang lebih sempit. Perjuangan ni sebenarnya adalah terlalu luas. Semua di mana saja di muka bumi atau muka bumi ni, tak, yang buat kerja apa jua untuk Islam, tak, untuk kemenangan Islam, untuk memajukan agama Islam, semua tu adalah perjuangan dan saudara mara kita belaka. Musuh kita ialah orang yang menghalang daripada apa benda ni, kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah Allah. Jadi nak khabar bila kita ni mengaji ni kita pilih-pilih. Tak, ni benda hak gini ni kita sendiri jadi tukang. Dah mana betapa bodohnya kita. Tak, ada terang-terang sebut dalam kalau ada benda ni main toto menang.
Tak, mainan mereka kena. Tak, kita ahli ngaji, tapi oleh kerana nafsu telah menutup hati, jadi balasannya Tuhan gelak hati. Jadi gelak hati. Bila gelak hati, hak benda ni patut dia bakar, dia pergi buat salinang, dia ada pula surah-surah. Ni malulah. Ni. Nampak? Lepas tu kita jangan takabur. Dia kalau kita bodoh, tak apa, jangan bodoh dan sombong. Dak patut. Wallahu a'lam. Jadi, lepas daripada isyak, diwajibkan akan sebagai wajib ain, iaitu makan nasi kuning lauk daging, solat hajat 2 rakaat. Kita minta saudara kita dia nak meniaga biar jadi selamat, dapat rezeki yang halal.